Ya, Assalamualaikum gang. Bertemu kembali kita dalam channel Pijan Angler. Hari ni alhamdulillah kita diberi peluang oleh Allah Subhanahu Taala untuk mai pantai Sing gang. Ni sampai dah dekat spot, kita rehat sat. Kita mai dengan Cik Wan. Okey, Assalamualaikum, selamat pagi. Masih pagi lagi ni, masih Pagi gelap lagi. Dan kita berehat dalam tengah hutan ini. Apa ni? Penat. Jauh. Dan hari ini bersama dengan Pijan. Saksikan Pijan punya pukulan hari ini. Pantai Sing. Tu dengar bunyi ayat gang. Tak sabar kita dengar bunyi macam ni. Okey gang, jom kita saksikan video-video menarik. Dan jangan lupa untuk support Pijan Angler. Pijan Angler kita, YouTuber yang padu, strike yang padu, cerita-cerita sport yang padu. Dan jangan lupa untuk support Pijan Angler. Tekan subscribe dan komen. Mantap. Mantap gang. Subscribe jangan lupa gang. Okey, bye. Okey, apa-apa kita update lagi nanti. Okey gang, saya duduk dekat sini, Cikgu Wan duduk kat sana. Hujan pun dok main dah gang. Okey, kita saksikan momen-momen yang menarik gang. Okey, mantap. Tengok kita set up barang sak. Baru sampai gang. Ni ada pukak pula tu. Tengok daripada pelabuhan putih ni. Dia buh sampai sana. Sampai ujung sana boy tu. Pukak. Tu dia. Depan ni ah. Okey guys, lanjut guys. Okey guys. Siap dah set up kita. Ni kita nak pasang umpan. Aduh, benar. Siap. Jangan pasang umpan. Dan saya tujuh umpan kan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buat setup lampu. Okay, lemparan yang pertama guys. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok kita dah. Jangan duduk situ guys. Ni kita buat satu lagi setup untuk main udang sayap guys. Okey guys, kita lanjut. Masuk batu. Sangkut. Sangkut.
buntai. Tuh. Tam habis kepala. Makan. Oh. Kan eh. Ada eko. Oh, kenapa? Umpan habis lah. Pasal buntai ni. Okay geng, lanjut geng. Ya geng, kita beli udang seh 7 kupang tadi. Tengok debuh. Tu sengitnya debuh. Gila. Puas hati lah. Bismillahirrahmanirrahim. Gorgon. Ya. Jangan ikut dua tu sekejap. Mak geng. Go, go. Ya, ni buntai je duk hentam. Okay kan, lanjut kan. Ya, strike lagi.
Sudah. Dah, ngai tak pokok dah kan. Pelik. Pergi guys. Hei. Dah potong ni. Oh, nak kacau udang aku. Hei, ni. Oh. Ada ikan ni pun. Tih. Ingat kita tak ada ikan, depa pun tak ada ikan. Apa dia? Lama. Kenapa? Geru-geru. Takkan geruk-geruk makan sampai hilang pelampung. Tuh. Tak gumpal. Tak gumpal. Habis mata dah. Allah. Yang
Okey kan, lanjut kan. Tak ada. Tak bawa kakinya pasang road. Simpan lah. Entah. Tangkap ikan. Tadi tarik ni, takut. Masuk dalam lagi lah. Oh. Ikan lah. Oh, dah. Kenapa? Anjing. Kerapu. Kerapu. Oh, tak gumpah. Ikut tu. Ikan apa? Ada ikan ikut lah. Ikan tua. Kerapu tak ada ah. Ha? Kerapu tak ada ah, nak kerapu satu ni. Kalau kapu kok sini. Oh, Ni. depan ni lah kerapu. Depan ni. Letak situ. Sak. Situ ada lubang dia. Kerapu buat sup tu. Depan ni kerapu kan? Atas. Pasang umpan sah. Tak, berumpat. Depan ni. Depan ni lah. Masih rapat sikit ni. Tengok. Apa air? Tengok. Depan sikit. Depan je. Meh. Sana. Oh, dia tu. Pegang dia. Kiu, kapu. Oh. Tetap. Tarik. Oh, umpan tak ada lah. Kapu. Uish. Oh. Tu dia. Nak kapu dia bagi MJ. Allahu Akbar. Naik juga dia. Nak kapu dia bagi MJ. Oh nak. Koyak. Huh. Oh, 2 ekor. Ni. Mantap.
Hmm. Oh. MJ. Hmm. Minta kapu dapat MJ. Nak minta MJ lah. Sekali lagi. Ha. Letak balik situ. Kat situ juga ah. 2 ekor. Bismillah. Lubang batu ni. Ih, bahaya. Bentar. Lubang ni, Dah. selah batu ni ada ikan. Ada kerapu, selalu ada kerapu. Lubang dah. Nak juga. Kan? Dia makan atas. Situ memang ada ikan tu. Ada kapu tu cikgu no, tepi tu ah. Kapur ni. Oh, sah Okey. juga. 3 ekor. Alhamdulillah. Ada umpan lagi. Ada lagi. Lubang tu juga ah. Kau buang api. Oh, lubang belah sana lah. Tarik sikit. Kita makan. Kau buang api ujung sana. Jauh. Oh, tak ada umpan. Bagus lah cikgu, tolong buang umpan sekali tengok kan. Mau cepat. Buang laju sikit. Nampak. Bentar. Tarik sikit kalau bentar. Kalau ikan tu dah ngap tu. Tak ah. Tak ada. Lucu. Habis dah. Tu sampai. Satu ekor lagi. MJ. Anjing cakap lagi. Ni, kerapu MJ dia nampak bagi kaki udang macam ni kan. Memang dia mau. Kepala udang pula. Pergi demar ni. Habis dah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gang. Tamat sudah sesi kita dekat Pantai Sen. Tadi saya duduk kat sana seorang-seorang. Udang habis, cikgu mai panggil saya mai duduk sini. Mai duduk sini. Allah, pakai rod cikgu pula. Ikan makan tak berhenti. Menjadi cikgu duduk kat ni mana? Jadi buat ni. Ada MJ, ada kapu. Depan-depan batu ni kan. Depan-depan ni ya. Bukan jauh mana. So, MJ, kapu. Cikgu, patah 2 kata cikgu. Kata hari ni target tak naik. Tak ada rezeki hari ni. Lunyai dari pagi-pagi lagi sampai sekarang basah. Hujannya. Kamera pun tetap berapa pacak kamera. Apa ni basah.
Tapi momen-momen kita masih dapat dirakam. Dapat strike. Pijan dapat 3 ekor tadi, 3 ekor. 3 ekor. 1 ekor gurut-gurut. Saya dapat 9 kerapu. Kerapu berapa ekor? 1, 2 ekor kerapu, 1 9, 1 MJ. Oh. Ya, jadi ya. Alhamdulillah. Tu lah. Jangan lupa untuk support Pijan kita, Pijan Angler kita, sahabat kita, YouTuber kita, kaki mancing. Terjadi spot baru. Dan jangan lupa ikuti spot-spot Pijan Angler untuk mendapatkan spot yang padu. Okey. Sampai sini saja. Dan itu lah. Okey. Okey geng, ni hasil ikan kita. Tu. Saya herok geng. Yang ni saya dapat tadi kat ni. Ayat cikgu lagi padu. Cikgu tengok ikan cikgu. Nak tengok hasil hak cikgu pula. Ui, banyak juga. Ada MJ, ada 9, ada 2 kerapu. Jadilah, janji tak kumpau kan? Tak kumpau. Mantap. Janji tak kumpau. Janji ada lauk ah. Jadi spot kan ni. Janji kita ada lauk. Okey geng. Dapat kita bawa balik. Okey. Janji boleh buat lauk bawa balik juga. Bini tak marah dah untuk buat lauk. Saiz. Janji boleh makan. Tapi kau ada saiz macam tu pun. Okey geng, kita jumpa next episode. Setiap hari Sabtu pukul 12 tengah hari. Okey geng.